Contohnya yang sekarang kita heboh pasal hota. Dalam Al-Quran tak sebut tentang pemindahan ginjal. Dalam hadis Rasulullah SAW tak sebut tentang pemindahan ginjal. Hanya hadis Rasulullah SAW melarang kita menzalimi mayat, melarang kita mematah-matahkan tulang mayat, kerana mayat Rasulullah merasai seperti juga dia hidup. Dalam sebuah hadis yang lain yang tak sampai darjat sahih, yang mana Rasulullah SAW sampaikan pada kita bahawasanya si mayat ini, apabila si tukang mandi itu nak mandikan badan dia, dia akan merayu, jangan kasar-kasar, sebab sakit-sakit nyawa tu dicabut daripada badan tu masih lagi terasa di badannya, sakitnya masih ada. Maka pelan-pelan pasal kita bila mandikan mayat kita pelan-pelan, tertib. Kerana ini Rasulullah SAW larang kita melakukan kekasaran kepada mayat. Tapi tidak ada sebut tentang ginjal, kornea, hati, apa saja. Hota pun tak ada sebut. Jadi macam mana ini? Adakah Allah SWT tak tahu bahawasanya umat Islam, terutama di Singapura di zaman sekarang ini, akan ada teknologi pindahkan ginjal, pindahkan kornea, masukkan yang plastik, masukkan yang binatang punya dalam badan? Teknologi manusia itu bertambah. Tak mustahil akan datang bila seseorang itu kornea dia dah rosak, dia boleh taruh kornea buatan plastik sebagai contoh. Tak mustahil. Atau pinggangnya rosak, dimasukkan pinggang yang mesin sebagai contoh. Tak mustahil. Sekarang ni jantung saja ada pacemaker yang keluarkan elektrik tersebut, kontrol jantung. Ini teknologi. Kalau Allah SWT sebut ni semua dalam Al-Quran, nescaya kita tak terbaca Al-Quran tu. Berjilid-jilid, ensiklopedia Britannica pun tak cukup banyak. Baca tak habis, baca tak habis. Bila nak selesai? Sembahyang tarawih, minta maaf. Nak khatam Al-Quran, minta maaf, tak boleh. Macam yang berlaku di agama Hindu. Agama Hindu, kitab suci mereka tak terbaca oleh mana-mana scholars mereka. Banyak sangat. Yang orang cakap Bhagavad Gita tu, itu satu bahagian kecil daripada kitab dia melambak-lambak. Kerana sentiasa ada mereka kata sami-sami mereka yang mendapat ilham untuk tulis, ini daripada Tuhan. Jadi setiap generasi, kalau ada 100 sami yang tulis daripada Tuhan, kemudian datang generasi kedua 100 sami tulis daripada Tuhan, beratus-ratus jilid, tak ada orang boleh terbaca. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu, lihat, Maha mengetahui, infinite wisdom. Allah SWT datangkan Al-Quran, tak tebal mana. Berapa ayat dalam Al-Quran? Berapa ayat dalam Quran? Dulu masyhur dia kata ayat Al-Quran 6,666, dia kata 666, 6666. Kalau ikut orang Kristian, ini nombor evil ni. 666 ini nombor apa? Antichrist, kata. Tak ada. Al-Quran bukan 6,666. Kita jangan terima bulat-bulat begitu saja. Balik tengok Quran, buat kira Fatihah 7, Baqarah 293 ni. Plus. Bukan kita susah banyak sangat. So divide, times, apa. Plus saja semua. 114 surah, 114 plus. Tapi jangan salah plus. Dah sampai nombor 100. Alamak, ini surah ke-99 ke 100. Start ambil lah tu.